KD Sri Negeri Sembilan adalah kapal dari kelas Chris yang telah dibina oleh Vosper Ltd, Port Esmond di United Kingdom. Kapal telah dilengkapi dengan peralatan seperti radar, alat komunikasi dan enjin dari MTU yang menyerupai enjin asal. KD Sri Negeri Sembilan telah ditauliahkan pada 28 September 1964. Kapal telah dilucutkan tauliah pada Februari 2006 dan diserahkan kepada Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, APMM, pada 27 Jun 06 dengan dinamakan KM Nireh. Pada 30 Mac 2017 KM Nireh telah diserahkan kepada Jabatan Taman Laut Malaysia dan kemudian ditenggelamkan di Tapak Pemuliharaan Biodiversiti Taman Laut Pulau Payar, Kedah pada 20 April 2017. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.